Kita akan jadikan Sonic yang paling tinggi di dunia dalam GTA 5. Dr. Eggman telah menjadi terlalu tinggi dan tiada siapa yang boleh menghentikannya. Dan kita perlu mencari sabrut pertumbuhan untuk mengembangkan bentuk Sonic kita sehingga menjadi yang tertinggi di dunia. Adakah kita akan berjaya membesar hingga ke tahap Infinity? Jom kita mulakan. Aduh. Saya dah lama risau sebab saya tak membesar lagi. Sebenarnya, saya dah janji dengan kawan-kawan saya untuk jumpa di tapak pembinaan ini supaya kita boleh cuba membesar guna mesin-mesin yang ada. Tapi seorang pun tak datang. Saya dah penat jadi pindik macam ni. Saya nak jadi setinggi bangunan tu. Atau setinggi bangunan yang satu lagi tu. Atau setinggi Dr. Eggman gergasi yang ada di sana. Apa? Apa yang sedang berlaku ni? Tidak. Apa benda tu? Bila semua ni berlaku dengan begitu cepat? Saya kena pergi tengok apa yang dah berlaku dan sekarang saya faham semuanya. Itu kawan-kawan saya, robot-robot Dr. Eggman dan Dr. Eggman. Oh, Saya dah kalahkan Sonic. Saya lebih tinggi daripada mana-mana bangunan. Saya dah belajar macam mana nak bagi Zamrud kekacauan kuasa untuk membesar. Dan sekarang, saya akan buat semua robot saya jadi jauh lebih tinggi. Tengoklah Metal Sonic macam mana dia dah membesar. Memang luar biasa. Baiklah, dan untuk itu kau perlu culik kawan-kawan aku. Itu memang jahat. Pulangkan mereka atau aku akan kalahkan kau. Sudah tentu Sonic, sebab aku akan buat mereka membesar dengan Zamrud untuk dijual ke kandang. Dan pasal nak kalahkan aku, jangan buat aku ketawa. Aku akan suruh adik aku lawan kau. Dia akan hancurkan kau. Terima kasih. Terima kasih, abang. Aku akan guna kuasa Zamrud kekacauan ini untuk membesar dan kemudian hancurkan Sonic. Ini memang mengarut, Eggman. Bebaskan kawan-kawan aku sekarang. Aku minta, tolonglah. Aku tak akan jadikan mereka semua besar untuk dijual. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada mereka. Robot-robot aku akan letak ujian yang mustahil untuk dilepasi. Kalau mereka lepas, mereka akan membesar. Dan kita akan jual mereka. Tidak, lepaskan mereka. Tunggu sekejap. Tidak, jangan. Sial. Dia dah bawa semua sekali. Dan dia pasti dah pergi nak musnahkan dunia. Aku cuma tinggal nak hadap si bodoh ni saja. Hey, aku bukan bodoh. Aku akan guna Zamrud ni untuk jadi lebih tinggi. Dan dengan semua kuasa dan ketinggian tu, aku akan belasah kau. Sekejap, betul juga. Macam mana kalau aku pula yang guna Zamrud ni? Aku ada idea. Kau nak lawan? Nah, ambil ni. Ya, Zamrud tu memang milik aku. kau pergi dari sini. Aku dah impikan seumur hidup nak jadi lebih tinggi. Dan sekarang, aku ada peluang ni. Lagipun, ia memang bagus untuk selamatkan kawan-kawan aku dan halang mereka dijual ke sarkas. Jadi, Aku akan tengok rupa baru aku sebagai Sonic yang tinggi. ya, Baiklah. Mereka dah kalahkan aku. Kaki aku dah jadi sedikit lebih panjang. Tapi aku rasa sekarang aku akan jadi lebih laju dan boleh melompat lebih tinggi. Aku akan sampai ke tempat-tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Jadi, lebih baik robot-robot tu bersedia. Sebab aku akan terus serang mereka. aku akan ambil Zamrud mereka. Dan selamatkan kawan-kawan aku. Ya. Dan akhirnya, Di sinilah aku. Apa semua ini? Satu ujian khas untuk yang paling tinggi? Ujian ini mustahil untuk dilalui oleh orang yang rendah. Aku akan letakkan Amy di atas Zamrud dan buat dia jadi tinggi. Parkour ini hanya orang yang benar-benar tinggi saja boleh lepas. Jadi, ia mustahil untuk Sonic. Langganlah. Apa yang aku rasa kau tak tahu ialah aku dah membesar. Kaki aku sekarang jauh lebih panjang. Dan sekarang aku dah tinggi. Tengok ni. Sangat mudah untuk aku panjat semua ni. Dengan ketinggian aku sebelum ini, memang aku takkan dapat lakukannya. Tapi, dengan ketinggian aku sekarang, tengok saja aku. Aku boleh lepasi ini, walaupun, wow, masih agak menakutkan. Dan aku belum cukup tinggi untuk selamat kalau jatuh dari sini. Tapi, aku tetap akan cuba. Langkah demi langkah. Dan lompat demi lompat, Aku akan berjaya. Sampai ke hujung semua ni. Lompatan terakhir, yah, nampak macam aku jatuh. Tapi tak, aku dah bersedia di sini. Sekarang, masa untuk naik ke sini. Wow, memang menakutkan. Bila-bila masa saja aku boleh jatuh ke bawah. Memang menakutkan. Tapi kalau aku boleh kekal macam ni, dengan hati-hati, ya, hebat. Sekarang aku naik sini dan masa untuk terus melompat. Sedikit demi sedikit, aku akan capai matlamat aku. Jom, satu lompatan. Lompatan besar. Ya, dan satu lagi. wah, nampak macam aku jatuh, tapi aku tak jatuh sebab itu. Wah, dan sekarang lompatan terakhir. Yeah. Baiklah. Sekarang, aku cuma perlu kekalkan keseimbangan di sini dengan sangat berhati-hati, tanpa jatuh ke jurang. Setakat ini, aku buat dengan baik. Dan sekarang, masa untuk mempercepatkan.
Aku akan lalu sini walaupun sekejap. Ditutup kerana kerja-kerja pembaikan. Jadi aku tunggu dan lalu pada yang seterusnya. Baiklah, aku buat dengan hebat. Sekarang aku akan teruskan di sini juga tanpa jatuh. Walaupun aku boleh pergi lebih laju sebab laluan ini lebih lebar. Masa untuk naik bahagian ini yang agak sukar. Tapi dengan kaki aku yang panjang, aku boleh lakukannya. Semuanya sebab aku tinggi, aku lompat di sini. Dan mesin bodoh ini pun aku lompat juga. Sekarang, yang ini akan jadi rumit. Tapi, ayuh, aku naik. Aku naik. Ayuh, pagar ini bukan masalah untuk aku. Dan satu lompatan terakhir dengan pusingan. Sekarang aku kena berhati-hati. Kalau aku kena salah satu benda ni, aku akan terbang. Jadi sekarang, tidak. Wah, benda tu dah buat aku jatuh. Ia memang rumit. Tapi tidak. Mereka asyik pukul aku saja. Nampaknya aku tak boleh lepas. Ayuh. Aduh, aku kena pukul. Wah. Tapi kaki aku masih tahan hentakan tu. Dan aku boleh lalu sini. Wah. Dan akhirnya, berjaya lepas ujian yang sangat susah tu. Sekarang aku akan teruskan di sini lagi. Kena hati-hati supaya tak jatuh ke bawah. Dan ini, tengok dulu. Aku kena tunggu sampai ia berpusing pada masa yang tepat. Tepat di situ. Aduh. Hampir-hampir ia buat aku jatuh. Tapi aku masih buat dengan agak baik. Jadi, inilah masanya untuk habiskan parkurnya. Tengoklah betapa tingginya aku. Dan tengoklah betapa hebatnya aku berjaya lakukannya. Metal lime. Jangan buat aku ketawa. Memang betul kau dah membesar dan berjaya habiskan parkour tu. Tapi sekarang kau kena kalahkan aku. Dan tak pernah ada sesiapa pun yang berjaya kalahkan aku. Itu sebabnya kau belum pernah lawan dengan orang macam aku. Ambil ni dan guna ni. Terbanglah bodoh. Kau masih nak lagi atau dah habis? Keluar dari sini. Kau kena belajar untuk cari lawan yang sama besar dengan kau. Sekarang, aku lebih tinggi. Aku akan bebaskan Amy dulu. Ya Allah, terima kasih banyak Somi. Kau memang hebat. Aku ingat aku akan jadi terlalu tinggi. Sekarang kau pula guna kuasa Zamrud itu dan jadi lebih tinggi. Hanya dengan cara tu kau boleh hentikan Dr. Eggman. Sudah tentu, Amy sayang. Percayalah pada aku. Lihat macam mana aku serap kuasa permata ni dan jadi lebih tinggi. Cepat, mulai sekarang kau ada 20 saat saja untuk tekan suka, langgan saluran ni dan aktifkan loceng supaya ketinggian Sonic bertambah. Selain itu, Kalau kau tulis perkataan Sonic di ruangan komen, kau boleh jadi setinggi dia. Jadi kalau aku jadi kau, aku akan bergegas sebab masa dah nak habis. Cepat! Ya, kaki aku lebih panjang, aku lebih kuat dan kasut tinggi, baru aku memang hebat. Terima kasih untuk semuanya, Amy. Sekarang, aku kena pergi selamatkan Tails. Jadi, aku pergi dulu. Aku akan dapatkan kamu semua semula dan aku akan jadi yang paling tinggi di dunia. dan akhirnya aku dah sampai sini. Apa benda ni? Nampak macam kereta aku. Dan aku rasa aku dah cukup tinggi untuk pandu kereta ni. Tapi, apa yang ada di sebalik litar ni? Kalau kau fikir ini litar kereta saja, kau akan susah nanti. Litar ni gabungkan pelbagai jenis kenderaan dalam satu dan kau kena kawal semuanya. Kalau kau nak sampai ke aku, kau akan kalah sebab kau tak cukup tinggi. Apa yang aku dengar ni, aku dah Sonic paling tinggi yang kau pernah tengok. Aku boleh hadapi semua. Jom. Aku mula dengan memecut. Pandu kereta Sonic ni memang hebat. Aduh, Itulah aku. dan sekarang masa untuk masuk ke jalan raya. Baiklah. Wah, masalah pertama. Sini tak boleh naik. Kecuali aku guna salah satu objek ni untuk alihkan. Macam itulah dan pecut. Jom. Ya. Naik sepenuhnya. Macam mana pendapat kau? Sekarang, dengan kelajuan maksimum dan elak semua halangan lain, aku boleh lepas litar ni. Jom, aku tak boleh sentuh satu pun. Siapa tahu kalau benda tu meletup ke apa. Walaupun yang ni aku tak kisah. Dan yang ni pun sama. Ya, Dan sekarang kau nak aku turun dan jalan kaki? maaflah tapi tak boleh. Aku boleh gerakkan kereta aku untuk naik sini. Ya, Kau takkan dapat tangkap aku. sekarang aku lagi tinggi dan aku boleh capai pedal kereta. Sempurna. Jadi, jom. Aku tak kisah ujian yang kau letak. Tapi, wow, kat sini jadi agak susah. Dan kalau aku jatuh dalam air, aku akan hilang kereta. Jelas aku tak boleh gagal. Sekarang aku akan elakkan satu persatu. Aku tak boleh langgar mereka. Dan biarkan saja. Sebab sekarang, macam mana aku nak lalu sini? Nampak mustahil. Tapi, sekejap. Rupanya tipu je. Saja nak takutkan. Tapi aku, dengan benda-benda macam tu, kau takkan boleh takutkan aku. Aku cakap awal-awal. Sekarang, masa untuk pecut. Elak bola-bola ni dan lompat. Jom. Ya. Tak. Jom. Pusing balik kereta. Aku masih perlukan kau. Ya.
Aku masih dalam perlumbaan dan kau takkan boleh singkirkan aku semudah tu. Itulah aku. Ya. Macam mana dengan tu? Kereta ni dah tak berapa berguna. Tapi aku rasa dah tiba masa tukar ke motosikal. Motosikal Sonic ni pun aku boleh bawa dengan sempurna. Tengok ni. Aku akan habiskan Lita ni. Jom, hati-hati dengan papan luncur ni. Nampak lembut sangat. Aku tak boleh pecahkan. Dan bola-bola ni pun sama. Cuba nak alihkan aku dari laluan. Aku kena berhati-hati betul. Jom. Macam itulah, sikit lagi. Dan sekarang, inilah lompatan penentu. Ya, hebat. Aku berjaya. Sekarang, masa untuk turun sini. Ambil momentum dan lompat. Aku akan buat habis-habisan. Aku akan elak bola-bola tu dan aku akan lompat. Ayuh. Ya. Macam inilah cara kami buat di tempat aku berjaya. Nampaknya motosikal tu dah tak boleh guna lagi kat sini. Dan sekarang masa untuk naik bot. Aku akan lalui ujian terakhir. Bersedia? Aku datang. Wah, baiklah. Aku tak boleh tenggelam. Aku akan pusing ke sebelah sini, tapi tak. Itu hampir buat aku tenggelam. Aku rasa lebih baik aku pergi ke sebelah satu lagi. Macam ni lah. Baiklah. Aku buat dengan sempurna. Dengan bot Sonic aku boleh meredah lautan. Ini memang hebat. Aku cuma perlu lajukan sikit dan aku akan berjaya. Aku akan hentikan semua robot Dr. Eggman. Ayuh. Aku akan pecut atas ombak ni. Dan aku akan kalahkan korang semua. Aku akan selamatkan kawan-kawan aku dan aku akan jadi yang paling tinggi di dunia. Ya, Lompat sini. satu lagi sini dan aku dah sampai. Yeah! Sekarang kau jangan cakap dengan aku. Aku akan tendang kau keluar dari sini. Terus ke dalam air supaya kau kena litar pintas, bodoh. Dan nampaknya aku dah bebaskan kau, Tails. Ya, terima kasih banyak Sonic. Ya, memang luar biasa. Sekarang gunakan Zamrud itu untuk jadi lebih tinggi lagi. Hanya kau yang boleh hentikan semua orang. Sudah tentu. Sudah tentu, kawan Tails. Hanya aku yang boleh hentikan mereka semua. Bentuk baru Sonic, lebih tinggi. Ya! Aku jauh lebih tinggi sekarang dan jaket ni pun nampak hebat pada aku. Jadi, aku akan pergi selamatkan yang seterusnya. Kira siapa yang akan terlepas daripada Sonic tinggi? Dan akhirnya, aku di sini. Beritahu aku, robot kecil. Apa yang kau nak cuba atau aku terus belasah kau sekarang? Betul ke kau fikir macam tu? Kau takkan pernah kalahkan aku. Kalau kau nak selamatkan kawan kau dan ada peluang guna Zamrud tu, kau akan hadapi kesukaran. Sebab hanya yang mampu angkat semua kereta ni saja boleh melakukannya. Setiap satu makin jauh dan makin berat dan baling sampai masuk terus ke dalam gelung tu. Hanya seseorang yang betul-betul tinggi saja boleh buat. Dan aku bukan saja tinggi, tapi juga cukup kuat. Jadi, tengok ni. Kereta kecil ni sangat senang diangkat dan sangat senang dilempar masuk ke dalam gelung. Dan sekarang, masa untuk teruskan. Kereta kecil tu pun sangat kecil dan sangat senang dilempar masuk. Hebat. Dah 2 kali aku berjaya. Aku buat dengan agak baik. Sekarang, yang ni agak berat sikit. Dan aku pun dah makin jauh. Tapi kalau aku sasarkan ke atas tu, masuk dengan agak mudah. Hebat. Seterusnya. Aduh, aku kena jadi agak tinggi untuk capai yang ni. Dah makin berat sikit, tapi tak apa, aku rasa aku boleh buat. Nah. Lemparan yang bagus dan ya, memang dah masuk. Baik, satu lagi. Wah, kereta ni milik Metal Sonic. Nampak tak begitu berat dan aku akan masukkan ke dalam. Ini dia, lemparan dan berjaya. Hebat. Aku rasa apa yang aku buat setakat ni agak mudah. Tapi yang ni akan jadi susah sikit. Sikit lagi. Nak angkat ni lagi susah. Berat sangat. Dan nak masukkan dari sini memang susah. Tapi aku sasarkan tinggi-tinggi. Dan boom. Jom. Aku akan ikut kereta tu untuk pastikan ia masuk dan ya, nyaris-nyaris tapi ia berjaya masuk. Ia agak sukar. Tapi kalau ada yang boleh buat, akulah orangnya. Sekarang aku jauh lebih tinggi dan jadi jauh lebih kuat. Tengok macam mana aku sasarkan. Tinggi-tinggi. Tepat kat situ dan jom. Sekarang aku ikut kereta tu untuk pastikan ia masuk. Dan aku tak percaya, ia tak masuk. Cepat. Sebelum aku terlepas peluang balingan dan sebelum kereta tu rosak. Oh tidak, ia dah mula berasap. Aku kena baling semula dari sini supaya ia sah. Kalau tidak, aku akan hilang semuanya. Aku kena baling lebih tinggi. Jadi inilah dia. Terbang dan yang itu memang masuk. Hampir aku tak berjaya. Memang susah sangat. Tapi akhirnya aku berjaya juga. Dan tinggal yang terakhir sekali.
Kereta ni memang nampak sangat berbahaya dan berat. Nak berjalan pun susah dengan benda ni. Tapi tak apa, aku boleh baling cukup tinggi untuk masuk. Sebab aku pun tinggi dan akan jadi makin tinggi. Inilah kekuatan Sonic tinggi. Jom, aku kena pastikan ia masuk. Masuk, masuk, masuk dan ya, dah masuk. Sekarang macam mana Metal Knuckles? Kau tak boleh kata aku tak berjaya. Pulangkan kawan aku dan Zamrud aku. Dari mana kau dapat idea tu? Ujian ni cuma untuk alihkan perhatian kau supaya aku boleh cas satu pancaran untuk hapuskan kau dan masukkan. Kau ingat rasa penumbuk ni? Biar kau belajar supaya jangan cari pasal dengan aku. Dan jangan tipu aku dengan ujian-ujian tu. Knuckles, aku bebaskan kau dari sini. Terima kasih banyak kerana bebaskan aku, Sonic. Kau memang seorang genius. Sekarang serap Zamrud ini supaya kau jadi lebih tinggi lagi dan mampu selamatkan Shadow. Tak usah ragu, Knuckles yang tersayang. Tak usah ragu. Tengok bentuk baru aku. Sonic tinggi. Ya. Inilah dia. Ketinggian sebenar. Aku dah jadi lebih tinggi, lebih kuat dan lebih hebat. Terima kasih Knuckles yang tersayang. Sekarang baru betul. Aku akan kalahkan si bodoh Metal Shadow dan menuntut Zamrud yang menjadi hak aku. Akhirnya aku di sini. Di istana yang pelik ni. Korang ada kawan aku, Shadow. Dan Zamrud aku untuk membesar. Selamat datang ke Istana Maut yang hebat. Seluruh istana ni dah aku kuasai dan sekarang penuh dengan robot pembunuh yang tak akan teragak-agak untuk hapuskan kau kalau kau dekat dengan aku. Sementara tu, aku akan masuk ke dalam menunggu kau sampai supaya aku boleh musnahkan kau dengan tangan aku sendiri kalau kau masih hidup. Pertama sekali, aku kena lompat atas istana ni. Lepas tu, aku kena hapuskan robot-robot tu. Aku tak nampak mereka. Ambil ni. Wah. Robot-robot ni kuat. Tapi aku lagi kuat. Korang tak sedar ke yang aku sekarang lebih tinggi daripada sebelum ini? Berapa banyak robot pun kau keluarkan, kau takkan boleh lawan aku. Kau, pergi terus jumpa kawan kau. Dan korang yang tembak aku dari tempat sembunyi tu. Ambil ni. Ya, betul. Ya, seronok betul tengok korang terbang. Memang seronok. Jangan halang aku. Dan kau pula muncul kat sini betul-betul. Semua robot yang datang akan aku hancurkan. Dan Sonic Colton. Berhenti. Cepat. Rasakan. Ya, hebat. Di sini hampir tiada robot. Di atas bukit, sudah tentu kamu semua akan cuba menghalang aku daripada sampai kepada ketua kamu. Tapi kamu semua tak sangka yang aku adalah Sonic yang paling tinggi. Dan dengan satu lompatan, aku boleh sampai ke sini. Mari. Teruskan tembak aku kalau kamu mahu. Kamu takkan dapat hentikan aku. Ya, ambil itu. Kamu takkan dapat kalahkan aku. Jangan halang aku. Ya. Mari. Aku kena masuk ke dalam istana dan berhenti buang masa dengan mereka ni. Jadi, aku akan buat habis-habisan. Aku dah sampai. Dan kau cuba halang aku masuk, tapi tak berjaya. Tenggelam dalam lava. Sekarang, aku masuk. Akhirnya aku masuk juga. Istana kau ni pelik betul di dalam, Metal Shadow. Sekarang, kau kena pulangkan kawan aku. Dan Zamrud aku. Kau ingat senang-senang je. Ini akan jadi pengakhiran kau. Aku sendiri akan hancurkan kau. Sial kau. Wah, hebat juga. Dia lengkap dengan teknologi terkini, Dr. Eggman. Susah juga ni. Tapi aku tetap akan kalahkan kau. Ambil ni. Ya, kau ingat kau boleh lawan aku. Tembaklah aku. Wah, hebat juga. Memang dia buat dengan baik. Tapi tidak, aku takkan mengalah. Aku kena elak daripada dia campak aku ke dalam lava. Kalau aku terbakar, kau tahu apa jadi. Tak kisahlah, aku akan belasah kau habis-habisan. Ya. Tidak. Wah. Tumbukan tu memang sakit, aku akui. Tapi aku boleh tahan semua serangan kau. Aku cuma perlu tunggu masa yang tepat. Keluarkan kau dari situ dan hancurkan kau. Ambil ni. Aku akan hempaskan kau ke batu-batu itu dan hancurkan kau dengan tumbukan. Yah. Kau dah jadi milikku, Metal Shadow. Itu saja yang kau mampu buat. Jadi duduklah di situ dalam lava dan cair. Jangan risau, Shadow. Aku akan keluarkan kau dari sini. Terima kasih banyak, Sonic. Aku nampak kau dah jadi jauh lebih besar dan aku sangat bangga dengan kau. Sekarang, gunakan Zamrud Putih untuk membesar lagi dan hadapi salah satu robot yang paling berbahaya. Dan itulah yang akan aku buat, kawan. Itulah yang akan aku buat. Aku akan serap Zamrud ini dan membesar lagi. Inilah bentuk baru aku. Sonic tinggi. Yah,
Tengok ketinggian aku sekarang. Aku nak pergi dari sini. Apa? Ya, aku dah tinggalkan istana. Dan dengan ketinggian aku sekarang, aku akan pergi lawan robot Dr. Eggman yang besar tu. Tengoklah kalau dia boleh lawan ketinggian aku sekarang. Ya. Dan akhirnya aku di sini, depan kau, robot bodoh. Nak ajar kau siapa yang paling tinggi. Aku akui, kau dah jadi sangat tinggi, Sonic. Tapi kau masih belum cukup hebat. Untuk kalahkan aku, Zamrud aku tak akan pernah jadi milik kau. Dan aku akan culik kau dan semua kawan-kawan kau semula. Kami akan buat korang semua jadi besar dan ikat korang. Hebat. Kau tak sedar ke yang aku memang nak jadi besar? Jadi aku akan jadi sebesar yang perlu untuk hancurkan kau. Wah. Sina tu nampak sangat kuat, bodoh. Wah. Tapi aku pun tahu, lepaskan Sina dari atas bila aku sangat tinggi. Wah. Aku akan pijak kau sampai kau tak boleh bangun. Tak ada siapa yang lebih tinggi dari aku. Ya, aku akan habiskan kau dulu. Dan lepas tu, Dr. Eggman yang bodoh tu akan tengok apa jadi bila lawan versi aku yang paling tinggi. Wah, tengoklah macam mana dia lindung Zamrud tu. Dia tak bagi aku dekat langsung. Kalau macam tu, aku akan habiskan kau dulu. Lepas tu, wah, sial kau. Lepas tu, Zamrud tu akan jadi milik aku. Ambil ni. Tidak. Wah, apa semua kuasa tu? Kau tahu tak, aku tak peduli sebab aku masih ada banyak lagi kuasa untuk kalahkan kau. Ambil ni. Acha. Ya, kau takkan dapat kalahkan aku. Ambil pancaran tu. Wah, ayuh. Aku tak boleh mengalah sekarang. Aku kena kalahkan dia dan jadi yang paling tinggi dengan menggunakan Zamrud dia. Itu satu-satunya cara. Kalau dia kalahkan aku, kawan-kawan aku akan diculik semula dan aku takkan ada peluang untuk selamatkan mereka. Acha. Tak. Aku dah sampai sejauh ini untuk kalah di sini. Metal Sonic gergasi sialan. Gunalah berapa banyak Zamrud pun yang kau nak. Aku akan jadi lagi besar. Tidak. Wah. Dia buat letupan guna seluruh ketinggian ni. Aduh, dia sakitkan aku. Kalau macam tu, aku pun akan buat benda yang sama. Letupan ketinggian. Ambil ni. Itu dia. Ya. Tenggelam jauh ke dalam bumi. Kau tak mampu bertahan. Letupan ketinggian yang sebenar. Begitu aku suka, Metal Sonic yang bodoh. Dan sekarang, saat kebenaran telah tiba. Zamrud ini milik aku sepenuhnya. Jadi, aku akan ambil ia dan berevolusi ke bentuk Sonic yang paling tinggi yang pernah dilihat. Aku datang. Ya. Ya Allah, lihat saja betapa tingginya aku sekarang. Aku rasa akhirnya aku setinggi Dr. Eggman yang gergasi itu. Dan aku boleh ajar dia satu pengajaran besar. Jadi aku datang, Dr. Eggman. Bersedialah. Ini akan jadi penamat besar untuk kau. Dan akhirnya aku di sini, Eggman. Beritahu aku, kau sudah bersedia untuk aku hancurkan? Wah, Sonic. Aku akui kau sudah jadi sangat tinggi. Tapi aku masih yang paling tinggi di dunia. Dan aku tak akan benarkan kau kecewakan aku. Aku sangka aku saja yang penuh tenaga. Mungkin Fabrizio Butts, mungkin kau jadi sangat kuat, tapi kau takkan dapat kalahkan aku. Itu kita akan lihat nanti. Lihatlah kuasa sebenar Sonic yang paling tinggi di seluruh dunia. Sekarang, aku akan lepaskan semua kuasa aku sebagai Sonic yang tinggi. Tengok ini ya. Kalau begitu, aku akan lepaskan semua kuasa aku sebagai Eggman yang tinggi untuk kalahkan kau. Kau dan aku ialah Tuan Inspektor pertama bodoh. Itu bukan apa-apa. Aku akan balas dengan semua kuasa aku. Tidak, sial. Terlalu kuat. Aku sedang jatuh. Sekarang, berikan aku semua kuasa kau, Dr. Eggman, supaya aku boleh membesar tanpa henti sehingga menjadi yang tertinggi di alam semesta. Ya. Dan sekarang aku setinggi ini, aku akan sentiasa melindungi planet dan seluruh dunia. Kerana akulah Sonic yang paling tinggi di seluruh dunia. Ya.